Program Sejahtera Komuniti Madani Sejati Madani menjadi pemangkin kepada pembangunan luar bandar apabila memberi kuasa secara langsung kepada komuniti merancang dan melaksanakan projek pembangunan mikro mengikut keperluan setempat. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Merangkap Ahli Parlimen Kota Samarahan, Datuk Rubiah Wang berkata, inisiatif ini bukan sekadar bantuan kewangan semata-mata, malah merupakan satu bentuk pemerkasaan rakyat. Menurut beliau, sejumlah RM1 bilion telah diperuntukkan pada tahun 2024 bagi membolehkan komuniti seperti Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK, Rumah Panjang, Koperasi Wanita dan belia mengemukakan cadangan serta memohon geran sehingga RM100,000 bagi pelaksanaan projek masing-masing. Jelasnya di Kota Samarahan saja nilai keseluruhan projek yang telah diluluskan melebihi RM3 juta meliputi projek pelancongan komuniti, pertanian, kraf tangan, herba dan usahawan wanita. Beliau berkata demikian semasa merasmikan Majlis Pelancaran Projek Sejati Madani dan Program Jalinan Mesra Komuniti UNIMAS di Dewan JKKK Kampung Tanah Putih, Kota Samarahan.